Bro, jangan tunggu nak beli emas. Lagi lama kau tunggu, lagi banyak peluang kau terlepas. Serius, nanti menyesal, babe. Harga emas ni naik turun tiap minit. Tak ada siapa boleh predict weh. Tapi long term, emas confirm trending naik. 10% tahun kot, steady gila. Tahun lepas je, emas naik 45%. Kalah FD, saham, unit trust, kripto semua. Tak payah tunggu market stabil. Dunia ni memang tak menentu, bro. Memang takkan clear. Cara paling selamat bro, beli emas sikit-sikit tiap bulan. Konsisten je. Lepas tu, biar masa yang kerja untuk kita. Kalau kau simpan emas at least 2 tahun, baru nampak hasil padu. Lagi lama kau pegang, lagi steady profit dia. So jangan tunggu lagi. Decide sekarang, terus beli emas dengan Public Gold. Aku boleh guide.